Syuhada yang berperang fi sabilillah. Syuhada yang tinggal rumah dia, rumah 2 tingkat dia. Syuhada yang bila dipanggil untuk berjuang fi sabilillah, dia tinggal kereta 3 biji dia. Syuhada yang ketika mana diseru untuk meninggal, untuk berjuang fi sabilillah, dia berani untuk tinggal perniagaan yang berjuta milik dia. Syuhada ialah mereka yang apabila diseru untuk berjuang fi sabilillah, mereka berani dan sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri di rumah. Siapa sanggup? Soal hati kecil kita, kerana ruang untuk berjihad belum lagi ditutup untuk umat akhir zaman, kerana Al-Imamul Mahdi, cicit Nabi SAW yang nombor berapa kita tak tahu, tetapi dia adalah keturunan Rasulullah. Dia masih belum keluar, dan ketika mana dia keluar akan berlaku perang yang paling besar di antara orang Islam dan orang bukan Islam keseluruhannya. Syuhada tak rasa sakit hati.